Masalah ni banyak jadi dekat model ni bang, MP300. Alright guys, Assalamualaikum. Satu hari satu video guys. Untuk hari ni kita nak cerita pasal MP300. Nawara ni kebanyakannya apa common issue yang berlaku dekat kereta ni guys. Kita fokus kepada kereta ni lah. Apa yang dah buat dekat kereta ni, dia dah buat blok EGR, pelik yang ada warna pelik sikit kan. Tu kita dah buang dia punya pipe. Lagi kereta ni dia dah tukar exhaust, pakai set exhaust Tom Yum yang pendek. Sebenarnya bukan isu dekat exhaust, tapi isu dekat modified yang buat dekat kereta ni. Yang jadi masalahnya, selalu model ni dia akan keluar skut inlet pressure. Kalau korang nak tahulah simptom dia guys. Simptom kalau jadi macam tu, check engine keluar dan pedal tak boleh nak tekan. Solution untuk settle masalah check light nyala, pedal tak boleh nak tekan, engine lemau tadi tu, kita perlu buat mapping baru untuk enjin ni lah. Sebabnya part yang dia tukar ni dah tak tally dengan part yang original. Kereta ni pun dah buat benda yang sama, masalah pun dah settle. Kereta ni ada bunyi yang best bang. Jom kita dengar dia punya bunyi.